Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Arin. Okay, selamat hari Minggu. So hari ni saya nak update pasal ada satu R35 nak jual second, and then Mini Cooper nak jual pun second hand, used unit. Mini Cooper kereta Boss dan itu kereta kawan Boss. Jom kita tengok apa yang menarik dekat kereta yang second hand dan kita belanja stok-stok yang ada kat showroom. Stay tune. So guys, ni R35 2019 Black Edition. One owner, mileage 37,000 km. Kita dah buat dah dia punya exhaust. Pak, start pak. Syahdu. Oi, best gila lah. Bang, tolong bawa kereta ni pergi depan sikit bang. Baik. Sekejap syahdu gila bunyi dia. Okay, kereta ni nak jual 580 on the road, NCD 55%. Okay bang, thank you. For sale, ready unit 2019. Okay, boleh loan lagi 8 tahun. Saya dah check dekat public bank, saya dah check dekat CIMB. Kereta ni masih boleh loan lagi 8 tahun. Cuma korang kena tinggikan down payment anggaran ke 150,000. Okey, sebab kereta ni tak boleh high loan. Status kereta second hand. Oh, mantap ah. Idaman ni, tapi saya dah bawa lah kereta ni. Memang shock, syahdu. First owner, satu-satu saja owner. Okey, Black Edition. Jom kita tengok dia punya mileage kat situ. Baru 37,000. Kereta cantik, macam kereta Recon. Cuma tak cuci lagi lah. Dia dah buat exhaust lah. Ini memang syahdu lah. Can you help me? Belanja dia punya sound sikit boleh? Oh, mantap. Dengar korang dengar Aduh, mantap. So guys, kalau korang berminat, datang dekat sini, jumpa Arif Arin, okay? Mantap. So, next, FL5 ni sold. Ini kereta beli dekat showroom, dekat Jepun. Mileage kosong lagi kita beli. So sampai sini dah settle Puspakom. Tinggal untuk register saja. FL1 sold, CLA 250 sold. Saya ada ni CLA 45S 2023. Dua-dua sunroof, ada warna silver, ada warna putih. Harga 340 on the road, NCD 55%. Next, Mini Cooper. Ini Cooper S tahun 2021. Ini kereta wife boss. Mileage baru 9,500. Kalau position boss ni memang kita tak nafikan lah, mileage memang rendah sebab boss pun kereta banyak. Itu kereta dia, belakang lagi kereta dia, yang tu Subaru tu pun kereta dia, sampai tak jalan-jalan banyak kereta dia. So kereta ni nak jual harga 128,000 on the road, NCD 55%. Warranty pun kita bagi. Kereta boleh loan lagi 9 tahun sebab kereta ni tahun 2021. Okay, handsome. Lawa, kemas, kereta yang sangat-sangat jarang pakai. Lady owner. Okay, lady owner. Ini saya tak tahu tanda tangan siapa ni. So kalau korang berminat nak beli Mini Cooper ni, boleh rujuk Arif Arin. Korang just masuk nombor baru saja. Nombor baru saja. Nombor asal bos ambil balik. Korang just tinggal nombor baru saja untuk kereta ni. Masih boleh loan 9 tahun. Lepas tu kalau nak booking, Rip, nak masuk loan lah Rip. Rip, nak datang tengok kereta lah Rip. Please, welcome. Alright. Condition use. Condition use mileage 9,500. Ada juga dekat belakang saya punya condition Recon unregister. Mileage 37,000. So that's why beli kereta Recon ni ataupun beli kereta second hand ni, satu je, jangan salah pilih. Pilih betul-betul. Ada condition baik, kita ambil condition baik. Bang, saya ada satu, bukan satu, dua. Ni Honda Stepwagon Black Style. Yang ini 2022.
harga 165. Dan saya ada lagi satu warna putih 2021. Kita nak jual harga 160,000 on the road NCD 55 ni. Ini black style. Ini black style 7 seater 2021. Okey, 160,000 on the road NCD 55. Pagi sampai malam sold, cash buyer. Yang 140,000 saya ada lagi, GI Yaris 140,000. Lepas tu Mercedes GLB 220,000, 230,000. Masih ada lagi, nampak ni, GLB 35. So untuk Step Wagon ni, dia datang dengan waku-waku Okey, ramai takut ada Step Wagon tak ada waku-waku door, tapi yang kita punya ni ada waku-waku door. Black style. Black style ni perbezaan dia tak banyak. Yang ni warna purple, itu warna purple. Lepas tu dia datang dengan sport rim all black. Okey. Biasa kan ada silver, yang ni more kepada black. That's why kita panggil dia black style. Okey, 7 seater. So kalau korang berminat nak tengok kereta ni ataupun nak datang test drive, welcome. Next, okey, Voxy. Yang ni 163,000 on the road NCD 55% tahun 2022. Yang ini Voxy model baru 163,000 on the road NCD 55% tahun 2022. Alphard saya ada masuk, ini pun ada masuk lagi. Ini 2025, ada yang 2023. 2023 macam warna putih ni on the road dalam 282,000. Siap body kit lagi. Yang ni Voxy ni dah Voxy pula, Step Wagon ni dah sold. Ini kejap sempit sikit. So ni Alphard SC JBL 360 camera. Bukan ini, belakang. Yang ni bukan JBL, ni 2023. 2023 yang ini harga 225,000 on the road NCD 55%. 7 seater SC pilot seat sunroof. Okey. Saya bawa korang pergi showroom sebelah. Kita tengok kereta apa yang ada, kereta apa yang baru sampai dan apa yang for sale. Gang, G63 ni ada lagi 2021 warna hitam. Handsome. Ini memang mafia. 2021 dalam seat warna merah, harga 775,000 on the road NCD 55%. Jom kita tengok. Ni mileage 29,000 km. For sale lagi. Kalau berminat, sini Roger. Jom next kita pergi dekat belakang, kita tengok. So ini putih black style 8 seat sold. GTR tu start lagi. Lepas tu yang ini JBL. Yang ini JBL 2022. Saya ada banyak unit untuk Alphard SC. Jangan risau. A35 hatchback sedan sold. Brother, tumpang lalu. Silakan. Okey. Ini model 45S. Next saya nak tunjuk ke korang. 340,000 Taha, mileage baru 9,000. On the road NCD 55%. 360 camera, front grille Modelista, body kit Modelista full. Ini saya kata tadi, CLA 45S 320,000. On the road NCD 55%, sunroof, bucket seat. And then Mercedes ni ada lagi. Ramai tanya saya. B180 140,000 on the road ada lagi. GR86 ada lagi. Jom kita nak tengok bahagian belakang untuk CLA 45S ni. So dia dah datang dengan spoiler dah. Sorry abang kak, ini sempit sikit lah. Nampak CLA 45S. So siap datang dengan spoiler lah. Bucket seat, sunroof. So yang ini kunci lah pula. 320,000 on the road NCD 55. Voxy warna putih 165,000 on the road NCD 55. So yang ni GLB 35 ni for sale lagi 2022, harga 230,000 on the road NCD 55. Sunroof, ada HUD, ada ambient lighting, 300 horsepower, 7 seater. RX 350 ada lagi. FL1 ni sold masa kereta dekat Jepun lagi. Dia dah booking, dia nak auto merah. Warna merah ni 2021, loan customer approve. Kereta baru sampai malam tadi, tinggal untuk customer sign agreement je. So ada lagi kereta-kereta kat belakang tu. Macam biasa geng, kalau nak datang tengok kereta, nak beli kereta, Roger Aribarin. So motor pun actually saya ada, cuma saya tak nak buat video dan tak ada masa sangat. Lagi satu, motor ni macam ni lah. Masa dekat sana lagi dah loan approve. Okey. Yang hijau ni special order lah.
Yang ini semua, itu hari banyak kan motor saya XADV, ini semua waiting untuk Puspakom saja. Senang cerita, motor ni sini tempat dia tidur je. Betul tak? Motor ni sini tempat tidur je. Dah sol siap-siap dah. Bawa daripada Jepun, daripada UK sampai sini tidur Puspakom. Lepas tu deliver. Betul. Habis. Habis dekat Jepun lagi. Engkau pun jual sampai 3 biji sekali, satu owner. Nak jadi apa? So dekat sini bukan pameran, sini tempat tidur. Lepas tu sol. So nak beli kena cepat, betul tak? Datanglah motor apa pun. Yes, betul. Mantap. So hari Ahad ni memang ramai customer untuk datang view kereta. So nampak ni, appointment. Ngam, kereta cantik, tip top. Kereta 2 pintu, salesman tinggi, kenalah duduk belakang. Customer drive, wife dia duduk sebelah, wife duduk belakang. Kalau tidak, salesman tu yang tinggi kena duduk belakang. And then ada tak yang mencari RP6 model baru ni, Honda Stepwagon? Harga dalam 167, 168, 170,000. Okey. Ini model baru untuk RP6. Ini tadi customer booking, tapi tadi dia datang, dia tukar stok, dia ambil warna putih. Color ni pun cantik juga. So kereta ready. Kalau minat, datang showroom. 7 seater, okey. Saya tunjuk bahagian dalam dia. Ni. 7 seater untuk model ni. Kemas. Apa yang saya suka dekat Stepwagon ni, inilah. Ini tempat ni. So mudah untuk kita bawa family. Anak korang mesti senang punya lah. Nak makan, nak letak phone semua. And then untuk model baru RP6 ni, dia lebih besar, dia lebih canggih, dia punya teknologi yang ada dekat dalam kereta ni. Okay, nak lebih lanjut, nak tengok depan-depan, datang showroom.